Kau dah kena tipu. Orang yang kuat tu bukannya tak sedih. Dia cuma tahu bila masa nak bangkit balik. Dulu aku ingat, kalau aku betul-betul yakin, komen negatif takkan goyangkan aku. Tapi lepas beberapa bulan tulis, aku mula nampak lagi banyak kau buka diri, lagi besar peluang orang lempar batu. Kadang-kadang batu tu datang dari orang yang langsung tak kenal pun siapa kau. Tapi sebab kita manusia, kita nak rasa difahami. Kita nak rasa diterima. Kita fikir, kalau semua orang setuju, baru aku cukup bagus. Tapi hakikatnya, kalau kau tunggu semua orang suka kau, kau takkan hidup. Dan kalau kau nilai diri ikut apa orang lain cakap, kau jadi hamba pada perhatian. Orang yang betul-betul kuat, bukan yang tak pernah terluka, tapi yang tetap jalan walaupun kena hentam. Bukan sebab dia kebal, tapi sebab dia kenal diri dia. Kau pernah tak tukar cara kau post, cakap, atau buat benda yang kau suka, sebab takut kena kecam? Part 3 nanti aku share macam mana aku ubah mindset dari nak diterima kepada nak rasa tenang.